Berhenti! Anda sangka makan sayur sekadar untuk memudahkan urusan ke tandas? Salah besar. Doktor memberi amaran anda terlalu memandang rendah kuasa sayur dan akibatnya usus anda mungkin sedang membocorkan toksin ke dalam badan. Usus anda sebenarnya adalah sebuah benteng pertahanan. Bayangkan 70% sel imun anda berkawal di sini. Serat sayur adalah makanan bagi bakteria baik. Apabila bakteria ini kenyang, mereka akan merembeskan sejenis gam super yang mengikat rapat setiap batu-bata pada dinding usus anda agar tidak ditembusi. Tanpa sayur yang cukup, gam ini akan berkurangan dan dinding benteng akan mula meretak. Toksin dan bakteria jahat akan terus terlepas masuk ke dalam aliran darah. Inilah yang dipanggil leaky gut syndrome atau sindrom usus bocor. Punca utama mengapa seluruh badan anda sering mengalami keradangan. Bagaimana mahu membaiki benteng ini? Ikuti 3 pesanan doktor ini. Berhenti merebus sayur. Khasiatnya akan hanyut dalam air. Gunakan teknik water saute atau goreng air. Pilih yang berlendir. Makan sayur seperti bendi atau rumpai laut. Itu adalah bahan mentah paling padu untuk membaiki dinding usus. Diet pelangi. Pastikan pinggan anda berwarna-warni. Lebih banyak warna, lebih kuat perisai badan anda. Mulai hari ini, makan sayur bukan lagi sekadar untuk urusan tandas, tetapi untuk membekalkan baju kalis peluru buat badan anda. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.